Dan ni sekarang kan dok Seremban ni. Tapi Dan tak tahulah sekarang ni Dan dokek Seremban kau. Kau tengok. Dah macam dokek India dah. Tuntin. Kau tengok sekeliling dia macam mana. Kau tengok. Dan rasa ni bukan Seremban ni. Kau tengok. Kan dah ada jual wadi semua. Tu ujung tak. Bapak konoh. Kau tengok. Dan pun macam tak percayalah. Negeri Sembilan dah jadi macam ni. Dulu Dan masuk datang ke sini kan. Ini tompek budak-budak kita lepak ni. Yang muda-muda dulu. Tak nampak semua benda ni. Sekarang ni kau nampak. Woi. Gila ambil lah. Berjombi-jombi bai. Ke ujung sana pun ada. Lokek Senia pun ada. Mana orang Melayu semua boy? Mana orang Malaysia? Woi. Kau semua ke mana bai? Woi, kau semua ke mana ni? Eden ke mana sekarang ni? Wih, Eden ke mana ni? Allah Akbar. Wih, dia rasa dah macam di alam lain kau tengok. Kan? Gila ambil. Dah ambil capati bagai. Kau tengok. Gila ambil. Pak. Tengok abang kata masak. Apa bos? Ini apa ni? Wadi ya? Samosa. Berapa satu? RM3. Bawa? RM3. RM3. Kau tengok. Dah tak macam kek Seremban bai. Apa dah jadi negari dia ni? Negeri Sembilan apa dah jadi ni boy? Gila ambil. Mana orang Pilah, mana orang Bahau, mana orang Teraci, mana? Gila ambil dan kek mana ni? La ilaha illallah Muhammad Rasulullah pula jadi macam ni. Ini bukan budak pang pun ni. Budak pang tak ada, budak grind tak ada, budak ihab tak ada. Ini semua budak. Dia pun tak reti cakap macam mana ni. Gila ambil. Dia nak bawa anak bini dia keluar pun risau lah. Punya berjombi dah. Gila ambil pun tu lah. Apa dah jadi Negeri Sembilan ni? Banyak-banyak macam ni ambil apa ni? Kan kau semua pergi mana ni? Orang Pahang tak nak datang Seremban kau. Orang-orang Nia yang ada ni.